yang bergas hati. Benar. Beritahulah juga kepada diri aku. Aku suruh kamu pergi di dalam negeri seluruh tanah Jawa. Pergi minta Radila Juna menjadikan suami anak aku namanya Putri Nirohana. Jikalau dia tak bui dengan baik, kamu buat perkara dengan jahat, ikut terjadi apa-apa, orang tua kata pulau-pulau teluk budui siapa lah cukup lagi siku lagi hulu balang. Patih pergi minta, kamu pergi minta, betah tuanku patih akan menjunjung tinggi. Tinggi melompat rendah akan menyugut lagi tuanku. Maka digelar kepada Bapa Jing berkas hati. Terus berjalanlah pula di dalam negeri seluruh tanah Jawa. Perdak muda tanah perbingan sehari. Sikit berjalan banyak berlari tunduk ke mengoh. Seperti bapa harimau menakakkan bakal lagi belanja. Baiklah juga manusia tiga bangsa saudara. Akulah orang digelar kepada tubuh nama Bapa Jing berkas sakti. Jikalau kamu tak layak kepada diri aku, kelokkan kelok, aku kekeh, aku tokok, aku kikir lagi. Taklah gajinya main beringguk dah lah. Hak tu ya tekok kita jadi bokok. Turun! Nanti sama ni mampu dengan jasa lopak 2 kali. Berat oyo. Pergilah kali ni. Pergi berat lah. Pada kita mimpi malah kita dula bu. Nyibuk nanti kau ni. Mari buat babi apa? Nggak tahu dah dia orang lagu tu ke ni. Tanya ni. Nama apa nama ni? Orang ni separuh ku haji tengok. Ya. Biar tak haji tengok pun. Jing tu ayah. Mu takut kau dia jing mah. Haji makau ke? Bodoh takut ke jing. Aduh. Bodoh takut ke jing. Biar berani jin lah biar. Takut pun nama jin dengan budak. Berani budak. Amo tak percaya lah biar. Tak percaya ke mana? Biar kata jin dengan budak berani budak. Tobat mesti percaya. Jin makan orang makan budak ni. Budak kecil pun nakut jin ni. Biar tak mana nakut. Kalau jin tu berani tak ke, budak boleh pakai seluar dia. Yalah dia. Ngotian aku bakal luar jing. Bijak ayah ni. Baiklah juga manusia. Siapalah juga yang paling halu? Halu-halu pomo tu bodoh ni. Nama berapa diri?
Nama kapu ko, nama di dalam sedia. Aduh, mana siap. Nama kapu berapa? Di sini nama berapa? Kapu kita nama Cik Niwan Cikgu Amduni Syahid. Sini nama Abejong. Aduh, angin ada bewok ni. Nama Abejongnya dia. Aduh. Biarnya kubel oh yo. Dia lebih nama lawa kita nunuk lah. Nama lawa apa kita tengok juga kebagai. Kecek-kecek lah kena lari kenyuk mantap tak kau ngadegah lalu. Tu lah modal samaknya. Tanya dia nama lek mana. Utus daripada mana? Kamu nama Syahid? Oh, Syahid. Balik belakang. Wah iya. Wah iya. Wah iya. Wah iya ni. Anak berapa ke? Anak temu duga pula lah. Anak 8. Anak 8. Anak 8. Hari ni lah juga aku tak payah anak 8 beranak. Anak 8, mak 9, pok 10. Kamu beranak hari berapa? Beranak hari Khamis atau Jumaat bulan Rabu. Balik sana waya? Mak. Mak berapa dia? Mak Gunung Everest. Aduh, mak Gunung Everest ni. Angin ada bewok. Bih nak kecik sangat. Orang kata Everest, tidak Everest duk. Duk dia mau budak lu. Baiklah juga orang 3 orang. Aku Bapak Jim Perkasati. Aku marilah juga di dalam negara Sultan aku raja aku. Tubuh penama Ratu Puyo Perangi. Adalah juga anak perempuan anak betina sore. Namanya orang yang makan Putri Nirrohana. Maka tak lalu tidur tak nyerah mandi tak basah selimut tak lindu. Duduk kilo radilah junana maka sama. Lepas tu aku mari ni perintah raja aku. So mari minta radilah juno menikah dengan raja aku, anak raja aku namanya Putri Nirrohana. Ni cari putih belakang ni mak. Putih ke apa ya? Oh, nak siapa? Anak raja dia tu orang betina orang puan. Nak mari pilih anak raja kita orang lelaki namanya Lak Juno. Takkan dia bui mak raja serama. Maknanya anak raja kita nak orang lawa lah. Tu tak kira lawa mak. Pergi nampak dah jalan pergi ni. Apa? Tak boleh bui mak. Dia jumpa tu aku serama. Tak boleh bui badoh lah boya. Kamu bui ke tidak berjumpa dengan mak raja serama? Aku nak pergi kira baik. Nak minta anak dia Lak Juno menikah dengan anak raja aku, Putri Nirrohana. Jadi kalau aku tak bui hari ni. Aku murih, aku marah sebab aku dah kerja perkara misak sangat. Lah mana ya? Misalnya kalau kita bui sekarang marah kita. Kalau kita tak bui dia murih kita. Bui ya. Tak lepas ada balas ni. Mati sekali ya. Mu tak apa lah guduh mati. Aku ke lawan ni aku juga mati. Aku lawan setara mu enggak mak ramah ke lawan dalam Malaysia ni. Jadi kamu tak boleh jumpa dengan Maharaja kamu? Tak boleh. Kalau tak boleh hari ni mesti aku gigak, aku takak, aku buka. Kau boleh lah tadi. Kalau aku boleh, kalau kamu boleh aku tak marah, aku tak marah. Boleh kita. Sama baik juga hari ni. Hari ni berat pakana lagi balok saya. Apa? Masuk jumpa dengan tu aku Maharaja Serama kak. Serama tanya lah. Siapa dia buik dia mau masuk jumpa dengan kita sini. Lepas dia kata dia jawab. Itulah orang 3 orang tu. Waya Syahid sama. Lepas tu ekor sama orang pongoh. Dia muka orang pakai. Ambil pisah taja. Lepas tu mula-mula dia bunuh sama.
mati Samak dia bunuh Mung. Lepas tu bunuh Samak. Lepas tu dia bunuh Mung. Habis ya. Aku dia tak bunuh. Nanti babi. Tak berlakon. Sudahlah. Hari ni ke berat berlakon ni. Saik dah pandai so lepasnya. Kok ia dah tahu dah nak tengok, nak gila, nak bunuh lombok. Ajar gitu dia buat lagi ni. Sudah berlakon lagi hari ni. Sudah apa? Bunuh kata aku sama lah. Tiuk apa tak ada tertik terning ni. Biar ada tertik je tak terima mak. Tiuk kena belajar ujian bom itu ke langit lah. Akatan kepada Anda Jin Pergas Hati. Terus berjalan ke pulau. Ngadam kerja sekarang. Sikit berjalan banyak lagi-lagi. Pelancar.